Assalamualaikum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini minat bawa hampa ke satu lagi lokasi ataupun makam bersejarah yang terletak di Bukit Pinang, negeri Kedah. Bukit Pinang bukan sekadar pekan ataupun daerah kecil yang berada di negeri Kedah, tetapi pernah menyimpan sejarah sebagai pusat kota pemerintahan negeri Kedah suatu ketika dahulu yang dikenali sebagai Kota Bukit Pinang. Hal ini dibuktikan dengan penemuan tapak istana yang berada di atas Bukit Pinang dan juga penemuan makam yang berada di pinggir Sungai Bukit Pinang. Jika tuan-tuan menaiki titik ini nak menghala ke Simpang 4 Bukit Pinang, di sebelah kanan ada pokok buluh dan bawah pokok buluh itulah terletaknya makam raja yang pernah memerintah kota Bukit Pinang pada satu ketika dahulu yang diberi nama sebagai Sultan Atta-Allah marhum Kota Bukit Pinang ataupun marhum Bukit Pinang. Selepas penemuan makam Sultan Kedah ke-14 Sultan Muhyiddin Mansur Shah, Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Kedah PSMCK menemui pula satu lagi makam berusia 300 tahun lebih dipercayai milik Sultan Kedah ke-16 Sultan Atta-Allah Muhammad Shah II di Bukit Pinang. 9 buah kubur bersama batu nisan itu ditemui ahli PSMCK Zamri Abdul Wahab pada 23 Mac dan ia terletak betul-betul di tepi sungai di Bukit Pinang dekat sini. Kesemua makam tersebut yang tersusun rapi dalam satu barisan seolah-olah dipayungi oleh pokok buluh yang merimbun di kawasan berkenaan. Ketua Biro Penerbitan dan Pemasaran yang juga pengarang kehormat PSMCK Dr. Ibrahim Bakar berkata, kesemua ukiran nisan berkenaan menunjukkan ia berasal dari Aceh, Indonesia dan kebiasaannya hanya digunakan oleh golongan bangsawan dan kerabat diraja. Malah melihat kepada reka bentuk nisan ini, ia sangat menyerupai batu nisan yang kita temui pada makam Sultan Kedah ke-14 Sultan Muhyiddin Mansur Shah di Kampung Cegar, Tunjang. Menurut At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah karya Muhammad Hassan Muhammad Arsyad pada tahun 1928, ada yang menceritakan mengenai 3 Sultan Kedah yang bersemayam di Bukit Pinang, iaitu Sultan Atta-Allah 1687 sehingga 1698, Sultan Abdullah Muazzam Shah 1699 sehingga 1706 dan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah I 1706 sehingga 1709. Bagaimanapun setelah mangkat, hanya Sultan Abdullah dan Sultan Ahmad Tajuddin sahaja yang dimakamkan di makam Diraja Langgar, manakala Sultan Atta-Allah dimakamkan di makam Diraja Bukit Pinang, namun makam itu tidak ditemui sehingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Minta maaf lemuh sikit, baru lepas cuci kawasan makam yang dikatakanlah, saya pun yakin makam kepunyaan kerabat Sultan Diraja Negeri Kedah, iaitu Sultan Atta-Allah ataupun kita panggil sebagai marhum Bukit Pinang yang pernah memerintah kota Bukit Pinang. Seperti yang tuan-tuan boleh lihat di belakang saya, lebih kurang 6 makam yang masih tersisa. Kalau ikut daripada pengkaji sejarah Pangeran Atan Al-Furqan, mereka ada peta asal kawasan makam di sini. Sebenarnya lebih pada 6, tapi separuh daripadanya dah jatuh ke dalam sungai Bukit Pinang kerana makam ni sekarang betul-betul terletak di tebing sungai Bukit Pinang. Dan laluan nak masuk ke makam dia pun tak ada jalan, tuan-tuan. Kena redah hutan belantara dulu. Ikut nasib lah, kalau tuan-tuan main time musim kemarau, mungkin hutan tak berapa sangat lah. Dia pun alhamdulillah Allah izin bagi kudrat untuk kita bersihkan semua samu ni supaya kita dapat tunjukkan pada tuan-tuan sebuah sejarah yang sangat berharga yang terletak di Bukit Pinang, kepala batas negeri Kedah. Seperti yang tuan-tuan boleh tengok, jadi kita berharap semoga video ataupun konten yang kita buat ni sampai kepada pihak yang berwajib supaya makam ini dapat dibina laluan masuk ke kawasan makam ini dan dijadikan sebagai tempat ziarah ataupun pelancongan bersejarah. Salah satu menarik orang jugalah masuk ke negeri Kedah dan juga ke kawasan Bukit Pinang ni. Antara yang menemukan makam ni adalah Pak Ngah Zamri, salah seorang individu yang boleh kita panggilkan hotai lah dalam
kata bab-bab sejarah negeri Kedah. Begitu juga dengan Pangeran Atan Al-Furqan dan juga ahli-ahli persatuan PSMCK negeri Kedah. Terima kasih min ucapkan kepada jasa mereka semua yang telah berjaya menemukan makam bersejarah ni. Min hanyalah orang yang minat sejarah dan bukan orang yang mengkaji sejarah. Apapun, angkatlah bangsa kita, angkatlah sejarah bangsa kita. Bila kita kenal sejarah tuan-tuan, maka sejarah itulah yang akan jadi benteng dan juga jati diri orang Melayu kita. Makam yang dah patah tuan-tuan. Banyak yang dah patah macam ni tuan-tuan, tengok ni pun dah patah. Dan ada yang dah terbalik dan alhamdulillah diizinkan oleh Allah kita angkat balik makam tu, nisan tu dan cuba letak balik dekat tempat asal. Banyak yang dah patah. Macam tuan-tuan boleh tengok dekat hujung sekali sebenarnya ada makam yang ke-6, tapi dua-dua nisan rebah ke bumi. Saya belum sempat angkat lagi. InsyaAllah. Ada yang dah tak boleh letak, kita terpaksa sandang saja dekat tapak macam tu sebab memang tapak dia dah patah teruk dah. Sebab benda dah terlalu lama. Dan insyaAllah kita akan cuba angkat nisan untuk makam yang hujung tu. Jadi apapun saya minta kepada tuan-tuan dan perempuan yang menonton, bantu-bantu kita share dan sampaikan dan juga ramaikan video berkenaan sejarah ini. Justru mereka berpandangan bahawa makam yang ditemui ini berkemungkinan besar makam Sultan Atta-Allah dan kerabat dirajanya. Zamri pula berkata turut ditemui tidak sampai 100 meter dari makam berkenaan ialah satu unjuran tanah yang tinggi kira-kira 2.43 meter yang dipercayai merupakan sebahagian daripada kota pemerintahan yang tertinggal di situ. Biasanya tanah yang ditinggikan ini berfungsi sebagai benteng pertahanan daripada serangan musuh. Zamri yang bertanggungjawab menemui makam Sultan Muhyiddin Mansur Shah berkata penemuan kali ini agak berbeza kerana masih belum ditemui apa-apa tulisan pada batu nisan berkenaan. Pada makam Sultan Kedah ke-14 itu dan tulisan khat pada batu nisan yang menunjukkan nama Sultan. Di kawasan inilah pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Kedah daripada tahun 1687 sehingga 1775. Selepas itu pemerintahan beralih ke Alostar atau Kota Star.